This is so nice. Tembok besar Cina sudah. Gurun Gobi pun sudah. Untuk episod kali ni, saya akan mengembara di Tasik Baikal yang keras membeku. Teruskan saksikan. Untuk korang yang meminati melihat keindahan alam ni Tasik Baikal waktu musim sejuk beku macam ni adalah sesuatu yang mesti harus untuk anda datang lawati. Khususnya untuk korang yang minat mengambil gambar, buat video ataupun yang suka aktiviti waktu musim sejuk. Hari yang kedua saya dekat Irkutsk. Hari ni nak pergi ke Tasik Baikal dekat pulau bernama Olkhon. Ada pulau kat tengah Tasik Baikal yang keras tu. Dan saya akan menuju ke satu pekan kecil yang bernama Uzair dengan ni minivan kat belakang saya ni. Boleh masuk dalam lebih kurang 15 orang berhimpit-himpit dengan backpack saya kena campak kat atas tu. Jadi kita tak boleh nak lama sebab semua orang dah sampai dah. Baru 2 jam perjalanan daripada Irkutsk nak pergi ke Baikal ni. Ni tempat sekarang ni kita tengah berhenti makan tengah hari. Ni naik minivan ni nak pergi ke Tasik Baikal. Berharga 800 rubel dalam sekitar 40-45 ringgit. Jadi kalau nak datang sini, kena ingat harga minivan dia 800 rubel. Perjalanan untuk datang ke Tasik Baikal ni memang dah dirancang lama dah. Bulan Februari, waktu paling kemuncak musim sejuk di Tasik Baikal. Semua pun beku. Rupanya saya punya tempat tinggal saya, hostel yang saya menginap ni dekat atas bukit. Nasib baiklah saya datang secara backpacking. Jadi mudah untuk saya nak daki bukit ni dengan backpack saya yang berat tu. Nampak tak beza dia kalau datang bawa beg tarik dengan backpack? Kalau pakai backpack ni lagi senang. Kalau pakai beg tarik tu mencicit-cicit nak tarik. Tapi pemandangan ini terbaik. Jom. Sampai je dekat Tasik Baikal ni, kebetulan si Alex ada kawan-kawan dia yang datang menginap dekat Tasik Baikal ni juga. Ni dekat pulau ni. Jadi tadi saya ikut serta dengan dia pergi cari kawan-kawan dia dekat kafe. Rupanya 4 orang rakan si Alex ni datang ke Tasik Baikal ni untuk mengisi masa lapang waktu cuti mereka. Diorang adalah ni pelajar dekat universiti dekat Irkutsk untuk 3 hari je dekat sini. Ada macam-macam jenis aktiviti sukan rupanya kalau musim salji ni. Saya ingatkannya ada snowboarding, ada ski, snow skateboarding. Macam skateboard tapi tak ada tayar. Bermain dekat atas salji ataupun atas ais. Walaupun jumlah penduduk Pulau Olkhon kurang dari 1,500 orang,
Tapi pada cuti musim panas, jumlah kepadatan boleh meningkat sehingga 5 kali ganda. Untung saya datang pada musim sejuk. Pelancong pun kurang. Mungkin esok-esok saya akan berjumpa lagi dengan kawan-kawan si Alex untuk buat aktiviti lain sebab hari ni diorang ada nak buat aktiviti mereka sendiri. Saya dengar kata diorang nak barbecue malam ni sambil main muzik. Kalau saya berpeluang, saya dapat turut serta dengan diorang sekali. Sementara nak tengok matahari terbenam, saya nak layan diorang tengah main drifting kat sini. Menarik ah. Setiap saat sewaktu kita mengembara tersangat bernilai. Lakukanlah apa sahaja selagi kita termampu. Kerana saat-saat indah jarang muncul untuk kali kedua. Tengok ni air batu yang keras, jernih. Sebenarnya saya memang tak ada bakat untuk bermain alat muzik. Jadi saya rasa cukup malam ni kelas bermain muzik dengan si Alex. Jadi saya kena rehat tidur lah sebab besok pagi ada banyak aktiviti untuk saya dekat Tasik Baikal ni. Ngantuk dah pun. Musim sejuk di Rusia sememangnya sesuatu yang dinantikan oleh saya. Yang lebih menarik, musim sejuk beku di Tasik Baikal. Disebabkan tasiknya yang keras membeku, jadi kita boleh melakukan banyak aktiviti dan boleh menjelajah ke segenap pelusuk tasik ini. Penggunaan pakaian yang bersesuaian bukan sahaja dapat memberikan keselesaan semasa bergerak, malah ia dapat menjamin badan anda supaya sentiasa berada dalam keadaan yang sihat dan cergas. Pagi yang sangat sejuk. Hari ni saya nak pergi pusing kat Pulau Oklon ni. Pulau Oklon ni sebenarnya adalah pulau yang keempat terbesar sekali di dunia yang berada di tengah-tengah tasik. Tapi untuk dekat Rusia ni, dekat Tasik Baikal, Pulau Oklon adalah pulau yang terbesar sekali yang terletak di belah utara Tasik Baikal. Ini kampung yang saya tinggal ni, nama dia Kampung Kuze. Kuze. Inilah kampung yang terbesar sekali yang ada dekat atas Pulau Oklon ni. Saya nak pergi ke belah pulau yang hujung tadi, dekat paling utara, dekat dia punya, orang panggil macam apa, dekat dia punya paling penghujung pulau lah. Kalau nak berjalan kaki memang ambil masa yang sangat lama. Jadi ni saya kena sama-sama naik dengan truk diorang, tumpang dengan ada orang lain. Okey, jom. Tebal. Nampak macam ni apa, cermin, lantai cermin dekat shopping mall. Tapi yang ini sebenarnya adalah air batu ni, ais yang keras dekat Tasik Baikal ni. Kalau nak datang waktu Tasik Baikal beku, sebaiknya datang sekitar antara bulan Januari sampai bulan Mei. Jadi kat antara bulan tu, saya datang ni bulan Februari adalah bulan yang terbaik sekali untuk ni merasai pengalaman Tasik Baikal yang beku. Ketebalan dia ni sekitar dalam 60 cm hingga 70 cm.
ketebalan air batu ni. Jadi sebab itulah kita boleh datang naik ni truk ni. Kalau nak jalan kaki atau nak naik basikal nak pergi ke penghujung memang makan berjam lah. Tapi kita boleh ni kongsi naik dengan Buyangka ni. Kongsi ramai-ramai. Ni kita boleh tengok pemandangan dekat hujung sekali. Dekat bahagian utara Pulau Oshkosh. Okay, ni tu. Nampak tu ada batu tu. Dekat hujung tu. Kalau kita tengok betul-betul, dekat penghujung batu tu ada bentuk seperti wajah seseorang. Kalau mengikut cerita orang tempatan, itu adalah wajah seorang wanita, isteri yang telah disumpah menjadi batu. Cerita dia macam ni. Ni dengar ni. Saya pendekkan cerita dia. Mengikut cerita orang tempatan, katanya dulu perempuan ni, isteri dia ni, dia minta pada suami dia ni nak makan. Jadi suami dia ni keluarlah merantau mencari makanan. Sambil tu suami dia minta pada Tuhan dia kan. Dia minta, Tuhan, bagilah aku makanan, bagilah makanan. Lepas tu Tuhan tu kurniakan, nah makanan, makanlah engkau orang. Dia kasih makanan. Lepas tu dah bila balik tu, isteri dia ni tak cukup makanan. Dia minta lagi lebih. Dia minta apa tau? Ini yang paling bestnya lah. Isteri dia minta, saya nak istana. Oh, lebih. Jadi, suami dia ni keluar juga balik, pergi merantau. Sambil tu dia berdoa. Dia doa nak minta dekat Tuhan dia. Tuhan, isteri saya ni nak istana. Lepas tu Tuhan dia pun dah murka. Tuhan dia mungkin marah. Pom! Disumpahnya menjadi batu. Seperti di hujung sana tu. Jadi, yang isteri dia tu dah pun disumpah menjadi batu kat belakang tu. Itu cerita daripada orang tempatan. Jadi saya harapnya lah kan, janganlah saya punya isteri nak minta macam-macam kan, minta jadi istana lah apa. Janganlah minta istana lebih-lebih. Kalau istana kecil-kecil tu boleh, kasihan. Kalau tak macam tu jadinya. Ini kisah orang tempatan lah kita ambil sebagai kita punya pengalaman saja. Kalau kita tengok betul-betul kat bawah ni ada udang kecil. Ada udang kecil dan juga ada ikan-ikan kecil yang dah beku. Tapi tak berapa nak nampak sangat. Adalah sikit-sikit dekat sini. Nak tunjuk dalam kamera memang susah nak nampak. Lagi satu kan, kalau kita duduk senyap kat sini, kalau kita dengar betul-betul, kita akan boleh dengar bunyi air batu dia ni, ais ni merekah. Dia macam pecah, bergerak. Dia berlanggar-langgar. Kak. Sebab apa kat bawah ni, suhu dia berlainan dengan kat atas. Jadi air kat bawah ni, dia sentiasa macam bergerak dan membuatkan air batu ni pecah, bergerak. Tapi tak payah risau, kereta masih boleh jalan kat atas ni. Macam saya ni susah nak jalan, dah licin sebenarnya. Ni contoh ais yang pecah ni. Boleh ambil dekat tepi-tepi ni je. Oh, berat tu. Boleh main gelonsor. Ni nak kena perlukan bantuan daripada Alex. Alex, come help me. Let's play. Okay. Boleh main. Best gila. Sumpah, ini paling best. Tak pernah semua hidup main gelonsor dengan air batu yang sebesar ni. Come on, let's go one more time. 1, 2, 3. You see it? Dekat sini je kita boleh main. Main tolak air batu, main gelonsor.
Susahnya licin. It's so slippery. Wait, hold on. Jadi kalau nak datang dekat Tasik Baikal, yang terbaik bagi saya adalah pada waktu musim salji yang sejuk macam ni. Musim sejuk, beku tasik dia. Tapi kalau rasa nak mandi dekat air Tasik Baikal ni, datanglah masa musim panas. Okey, apa yang dia kata? Kita akan buat satu aktiviti ekstrim cara orang Russia. Macam mana orang Rusia bermain aktiviti ekstrim dekat tengah-tengah Tasik Baikal yang beku ni. Malas nak cerita lebih. Tengok je lah. Inilah dia aktiviti ekstrim orang Rusia. Duduk atas air batu, tarik dengan truk. Kalau kita nak tengok fenomena alam yang macam ni, air batu, dia punya ais pecah merekah, kita kena datang dekat jauh sedikit daripada kampung Uze tu. Fenomena alam ni terjadi bila ais yang dekat tebal ni dia pecah, dia merekah dan air dekat bawah tasik ni mengalir. Lepas tu kepingan-kepingan air batu yang tebal ni dia akan berlaga-laga. Jadi bila dia berlaga tu, belum sempat dia nak rata balik, dia beku semula. Jadi dia retak, berlanggar semua air batu, kemudian terus beku. Dan ni lah sebab tu semua kepingan-kepingan ais yang tebal ni dia jadi macam ni. Dia satu formasi yang sangat unik yang hanya boleh kita tengok dekat Tasik Baikal ni. Tasik negara lain yang beku saya tak pasti, saya tak pernah pergi lagi. Tapi yang memang yang paling unik sekali ni dekat Tasik Baikal ni lah. Inilah dia. Syurga untuk para penggemar fotografi. Waktu malam pun boleh, waktu siang pun boleh. Okey. Boleh jadi macam alat muzik. Menarik. Macam gong lah jadinya. Ni antara aktiviti memenuhkan waktu masa lapang kita orang. Boleh main alat orkestra punya benda ni. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, 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 do, do, do. Na. Kan kekek, mak ilo. Dah lah. Keras dah dia ni. Jom kita pergi tempat lain pula. Kita tengok salji pengusaha ABC dekat belah sana pula. Tu ramai. Diorang nak tengah korek lubang. Jom kita tengok. Diorang korek lubang nak mancing ikan. Jom. Cepat. Diorang tengah korek lubang. Diorang nak dapatkan air. Tahukah anda, ini bab masuk sains pula kan, kita masuk bab sains. Tahukah anda, kedalaman Tasik Baikal ni adalah 1.6 km dan 20% daripada jumlah keseluruhan air segar, air bersih di seluruh dunia ni dimiliki oleh Tasik Baikal ni. Besar. Jadi disebabkan itu, Tasik Baikal ni air dia sangat jernih. Walaupun bukan waktu musim salji macam ni. Tengok, air yang dah keras jadi salji, jadi air batu pun jernih. Jika keluasan Pulau Auckland ini sahaja mencecah 730 km persegi,
Jadi anda cuba bayangkan berapa pula keluasan Tasik Baikal ini? 31,722 km persegi. Jika ingin dibuat perbandingan, saiznya 4 kali ganda dari negeri Selangor, ataupun kita boleh sumbat negeri Perlis, Kedah, Perak dan Pulau Pinang ke dalamnya. Jumlah itu tersangatlah besar. Mungkin saya memerlukan lebih 1 bulan jika saya ingin meneroka ke semua ceruk Tasik yang cukup indah ini. Ada 1000 macam keistimewaan dan misteri yang masih belum terungkap dalam fikiran saya. Tak apalah, saya perlu bersyukur dan menghargai apa yang ada di hadapan mata saya sekarang ini. Saya percaya ada ramai lagi pengembara di luar sana yang berdoa bersungguh-sungguh untuk melihat dan alami sendiri keindahan di sini. Suatu hari nanti, giliran anda pula. Sekarang ni Syasha nak ajar saya cara macam mana orang tempatan ni korek lubang dekat air batu yang keras ni untuk dapatkan air segar ni daripada Tasik Baikal. Nak ikut kan, kalau kita nak buat lubang dekat Tasik Baikal ni, dekat ais ni, kita boleh buat kat mana-mana je, tapi sebaiknya janganlah buat kat tengah-tengah jalan kan, sebab nanti ada kenderaan nak lalu. Senang je. Okey, sekarang giliran saya pula kan. Hold this. Okey. Kena korek keluar pula. Macam buat ABC. Nak tahu tak kenapa licin kat sini? Ni ais yang dah pecah-pecah ni, bila kita pijak, dia jadi lagi sangat licin. Yeay! Air! Alhamdulillah! Air! How deep? 1 meter? Almost 1 meter. Air dari Tasik Baikal, segar, boleh minum terus. Alhamdulillah. Puas hati. Ni kalau kita duduk dekat kampung atas ni je, tak jauh lah. Kita jalan kaki je ni, belakang ni ada satu ni. Kita panggil dia landmark ataupun lokasi istimewa untuk kawasan Tasik Baikal. Dulu katanya 20 tahun, 30 tahun dulu, dekat batu ni kalau tengok, tak ada pun warna hitam yang membentuk seakan-akan naga. Dulu batu ni putih macam ni je, tak ada apa-apa bentuk. Tapi 20-30 tahun lepas, tiba-tiba muncul ada seperti bentuk warna hitam ni. Bentuk dia macam bentuk naga. Bagi diorang, naga ni seperti haiwan mistikal, haiwan mistik untuk orang-orang Asia. Tapi bagi untuk orang yang dekat Tasik Baikal ni, kata diorang, tak ada maksud pun. Kehebatan sebuah pengembaraan bukanlah dihitung dari jumlah jarak yang telah kita pergi maupun jumlah negara yang telah dijejaki. Ianya lebih daripada itu. Hanya mereka yang berani keluar dari kepompong zon selesa akan memahami erti kepuasan setiap detik yang dilalui dalam pengembaraan mereka. Pengembaraan saya di Tasik Baikal masih belum selesai lagi. Sebagai seorang backpackers tegar, jumlah negara dan destinasi yang telah saya pergi bukanlah yang dikejar. Tetapi pengalaman yang saya dapat, itulah yang lebih bernilai. Sampai kita berjumpa sekali lagi dalam episod yang akan datang. Teruskanlah mengembara, terokailah dunia dan bersyukurlah selalu.